Mari kita kupas Hukum 12 yang bertajuk Gunakan kejujuran dan kebaikan selektif untuk melucuti mangsa anda dalam bentuk penceritaan yang mendalam dan mudah difahami. Intipati utama bab ini mengajarkan kita bahawa senjata yang paling berkesan untuk menipu atau memanipulasi seseorang bukanlah melalui kekerasan, tetapi melalui satu tindakan jujur atau murah hati yang tidak disangka-sangka. Bayangkan kejujuran selektif ini seperti sebuah kuda Troya. Ia kelihatan seperti hadiah yang mulia, tetapi di dalamnya tersembunyi niat sebenar yang akan melubangkan benteng pertahanan musuh yang paling curiga sekalipun. Sebaik sahaja seseorang percaya bahawa anda seorang yang jujur, mereka akan mula menurunkan kawalan diri. Dan pada saat itulah anda bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa mereka sedari. Kisah Count Victor Lustig dan Al Capone adalah contoh paling epik dalam bab ini. Lustig, seorang penipu ulung, telah mendekati gangster paling kejam iaitu Al Capone dengan tawaran pelaburan. Selepas memegang wang Capone sebanyak $50,000 selama 2 bulan tanpa menyentuhnya sedikit pun, Lustig memulangkan semula wang itu kepada Capone sambil meminta maaf kerana kononnya rancangannya gagal. Tindakan memulangkan wang ini sangat mengejutkan Capone kerana dalam dunia penjenayah, tidak ada orang yang jujur atau murah hati. Kesannya, Capone bukan sahaja percaya sepenuhnya kepada Lustig, malah memberikan Lustig $5,000 sebagai hadiah atas kejujurannya. Padahal itulah matlamat sebenar Lustig dari awal lagi. Bab ini turut menceritakan tentang Lord John Gordon. Gordon yang berjaya menipu jutawan Jay Gould. Gould seorang yang sangat sinis, namun beliau berjaya dibutakan oleh Gordon yang pada mulanya membantu beliau membongkar skema saham palsu. Tindakan membantu dan bersikap jujur di peringkat awal ini membina satu reputasi yang kukuh, sehingga Gould tidak lagi mempersoalkan setiap permintaan wang daripada Gordon selepas itu. Sama juga kisahnya dengan Adipati Wu dari China kuno yang sanggup menghukum mati menterinya sendiri yang mencadangkan serangan ke atas kerajaan Hu. Tindakan jujur dan setia ini membuatkan kerajaan Hu lalai, sehingga Wu akhirnya dapat menawan kerajaan itu dengan mudah. Rahsia sebenar di sebalik taktik ini adalah gangguan perhatian. Manusia secara semula jadi akan melembutkan hati apabila menerima pemberian atau melihat kebaikan, seolah-olah mereka kembali menjadi kanak-kanak yang mudah dipengaruhi. Memberi sebelum mengambil adalah strategi yang sangat praktikal. Ia mematikan rasa dendam dan menghilangkan kecurigaan. Walau bagaimanapun, bab ini turut memberi amaran bahawa kejujuran selektif ini tidak akan berkesan jika anda sudah memiliki reputasi sebagai seorang penipu besar. Dalam situasi sebegitu, tindakan berpura-pura jujur hanya akan membuatkan orang lebih curiga. Kadang-kadang, mengakui ketidakjujuran anda secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh diplomat Talleyrand juga boleh menjadi satu lagi bentuk penyamaran yang licik untuk menyembunyikan penipuan yang sebenar. Secara keseluruhannya, bab ini mengingatkan bahawa dalam permainan kuasa, emosi yang bercampur baur, seperti rasa terhutang budi atau kagum dengan kejujuran seseorang, adalah celah terbaik untuk kita menyusup masuk dan mengawal keadaan tanpa dikesan.